Ini 5 tips untuk kekalkan kesihatan jantung. Hai, saya Coach Zaid, Coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Sekiranya anda ingin saya bantu untuk turunkan berat badan secara sihat, klik link di bio. Tips pertama, amalkan pemakanan yang sihat untuk jantung. Amalkan makanan yang tinggi dengan serat, banyak omega 3, okay, especially yang daripada sumber ikan merin, alright, dan juga kurangkan pengambilan lemak-lemak trans dan juga lemak tepu. Tips kedua, amalkan senaman kardio sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Senaman kardio dapat membantu untuk menggerakkan jantung anda dalam keadaan yang steady, konsisten, alright, tetapi degupan lebih laju, alright. Jadi ini dapat membesarkan saluran darah, okey, dan melancarkan peredaran darah. Tips ketiga, kawal paras kolesterol dan tekanan darah. Okey, so anda perlu sentiasa cek, okey, anda punya tekanan darah, okey, dan juga membuat pemeriksaan bacaan kolesterol secara berkala. Kadang-kadang kita tak sedar kan, pergi kenduri, pergi buffet, alright, tapi kita mengambil makanan yang tinggi garam, tinggi kolesterol, okey, yang menyebabkan anda punya paras bacaan kolesterol dan juga tekanan darah meningkat. Tips keempat, kawal stres anda. Okey, dapatkan rehat yang cukup. Okey, sekurang-kurangnya 7 ke 9 jam sehari. Okey, amalkan meditasi, berzikir, baca Quran, solat sunat dan sebagainya. Tips kelima, jauhi amalan merokok, vaping, okey, dan juga alkohol. Okey, share video ini dengan rakan-rakan anda.